Okey, Abang Radin buat VTT short video Abang Radin akan post dekat TikTok mengenai anak-anak muda kita juga. Ni pasal anak kawan Abang Nordin, anak muda, perempuan belum kahwin, cantik, kan. Lepas tu kan, ini kisah apa tau? Kisah apa ni? Yang tahun lepas, korang ingat tak? Pasal watermelon yang himpun ramai-ramai dekat istana, yang kena tangkap 3 orang, India, Cina dengan Melayu. Melayu tu anak kawan Abang Nordin. Bapak dia memang baik dengan Abang Nordin. Sebab tu korang nak buat himpunan dekat Singapore. Singapore is very strict country, Abang Nordin cakap. Fikir anak-anak muda. Kita kalau tengok negeri orang yang kena perang-perang tu semua, memang kita kesian. Tapi Singapura kita ada undang-undang. Korang nak buat himpunan ataupun korang nak pergi jihad, nak hati-hati babe. Nak ada green light from MUIS ataupun government. Diorang kasih green light, korang register lah nama korang. Pergilah berjihad. Government kita tak tidur. Dia akan hantar korang pergi apa? Pergi belajar menembak, whatever. Untuk mempertahankan diri. Okey, dia punya kes ni yang tahun lepas bapak dia telefon Abang Nordin kan. Minta kawan-kawan kita semua, korang semualah doakan anak dia. Dia punya kes on the 1st July 2025. Tapi tengoklah on the first, mungkin on the first after 8 PM, mungkin hari Selasa malam news akan keluar. Kalau korang tak percaya, korang dengar cakap Abang Nordin, news akan keluar. Sebab tu anak-anak muda ni, Abang Nordin nasihat korang semua yang tengok Abang Nordin punya VTT, baik perempuan ke laki-laki pun, dengar cakap Abang Nordin. Itu hari berita pun baru keluar, budak 15 tahun nak belajar berjihad. Hati-hati babe. Kita Abang Nordin cakap, bukan Abang Nordin tak kesian tau. Abang Nordin lagi kesian daripada korang lah mungkin. Sebab tu tiap-tiap malam pukul 3, pukul 4 kan, senjata mukminin adalah apa? Doa. Solat istikharah, doa malam-malam. InsyaAllah. Sebab apa? Sebab Singapore is very strict country. Korang kalau nak menderma ke untuk apa, watermelon ke apa kan, go proper channel. Telefon MUIS macam mana nak hantar ni duit dekat apa ni, dekat negeri yang kena musibah kan. Sebab tu mana cakap, korang tengok sendirilah. Kenapa negeri Arab semua yang kaya, dorang punya apa ni, dorang punya pertahanan negara semua very high tech. Dorang punya apa ni, dorang punya senjata semua very high tech. Kenapa dorang senyap aja babe? Korang fikir sendirilah. Itu hari yang apa ni, yang perang-perang sekejap kan. Kenapa dorang tak teruskan babe? Duduk fikir babe. Yang korang kat Singapura kan, kira macam smooth gini macam kan, nak tunjuk korang apa ni, berjihad, apa ni, nak apa ni, riot untuk negeri jiran kita tu semua kan. Bukan tak boleh, boleh. Pergi ambil permit, minta apa? Minta green light from MUIS and government. Buat, no problem. Singapore, apa korang nak buat semua boleh. Sekarang dah 2025 babe. Fikir sendiri. Sebab tu Abang Nordin cakap, Abang Nordin selalu cakap, sekiranya dalam cawan ada racun air, orang cakap jangan minum, korang nak minum juga, itu terpulang dengan korang. Ini Abang Nordin kasih contoh. Macam gini Abang Nordin cakap kan, macam kawan-kawan Abang Nordin dulu semua, yang dulu apa ni, masuk JI semua, yang nak meletup dekat MRT Yishun semua kan, semua dah cerita dengan Abang Nordin. Dia cerita dengan Abang Nordin dulu kat Geylang. Dia cerita kalau buat live Nordin, nasihatkan anak-anak muda kita jangan jadi macam aku. Daripada belajar mengaji,
Lepas tu baca Quran, hadis. Terus guru aku hantar pergi jumpa dia punya ketua JI dekat luar negeri, babe. Abang Nordin dah post. Korang tengok, okey, Abang Nordin post. Lepas ni Abang Nordin akan post lagi yang mana MRT dia nak try meletupkan. Korang tengok sendirilah, fikir anak-anak muda kita 2025 ni berjihad untuk mak bapak korang. Cari duit lebih, gaji kasih mak bapak korang yang dah besarkan korang, pergi sekolah, pandai-pandai. Lagi sekali Abang Nordin cakap, Abang Nordin bukan tak kesian tau. Abang Nordin ni kan, maaf kata, setiap kali solat tetap berdoa. Sebab apa Abang Nordin tahu? Yang korang pun tahu, senjata muslimat adalah doa. Okey? Okey, lepas ni korang mungkin tengok kalau ada waktu berita keluar ke apa kan, hari Selasa korang tengok. Abang Nordin cakap tak bohong. Pasal apa? Pasal ni yang himpunan untuk watermelon punya ni himpunan. Korang pun tahu siapa watermelon kan? Korang tak tahu nanti korang dengar berita ke ataupun social media pun ada, korang baca. Abang Nordin cakap tak bohong, babe. Jangan terjadi pada anak-anak kita. Korang perhatikan anak-anak kita buat apa kat rumah. Okey? Sebab Abang Nordin sayang anak-anak korang semua. Korang dah hantar sekolah daripada kecil, dah berjaya. Cari kerja bagus-bagus, babe. Tolong mak bapak korang pula. Okey? Okey.